Okay, selamat petang. Okay, kat sini ada sebiji LC. Dia nak tukar blok dia dah calar. So sekarang ni kita bagi beli dah apa semua, dah siap. Tapi Inai tak ada mood sangat nak buat motor. So perut sakit. So kita santai-santai je kan. Barang yang kita belikan untuk dia, blok dah ada dalam store, yang simpan. Sekarang ni kita tukarkan dia punya spring bar. Brand yang dia pakai adalah brand NLK. Kita buatkan dia spek 63. Pakai spring bar dia 2.9mm bagi dia punya power kan. So lepas tu cam dia yang kita pakaikan adalah cam Umar Racing. Ni saya tak tahu, ni yang saya punya lama kan. Saya jual murah ada pula. So motor dah lerai semalam, tapi tak dan nak buat video. So Inai baru ada rasa nak buat video. Bila buat video nak buat motor Inai, satu dah kena sidang dengan spare part. Bila dah kena sidang dengan spare part, mood dah tak ada. Lepas tu perut pula sakit. Terus hilang mood nak buat. So Inai kita adapt sekejap lah. Adaptkan dia punya spring bar, tukar bar seal. So barang-barang dia semua dalam ni. Ni blok dia ada. Ni barang-barang ni. So saya nak ambil dia punya valve seal. Valve seal dia pakai ni. Kita pakai yang original lah, valve seal. Valve seal original kita pakaikan. InsyaAllah siap nanti saya tunjuk Okay, Assalamualaikum, selamat pagi. Sambung pada kerja semalam yang tertunggak. Okay, pagi ni kita akan siapkan LC ni. Nak pasang blok saiz piston 63. Blok piston 63. Terbuka lah ni. Okay, Allah. Kita ambil pakai brand pada NLK ni barang. Masih baik memanglah baik. Barang baru kan. Okay, piston 63. Blok semua dalam dah. Okay, so sekarang ni nak pasang piston ring. Lepas tu terus kita gantung dekat ni. Okay. Motor perut dalam keadaan okey, tak ada masalah. Tak ada goyang ke apa. Dah lama dia. Ni dah lama dia. Ada calar sikit lah, tapi brand yang okey. Lama lah, owner pakai lama brand ni. So dia kata baru kali ni blok ni problem. Bukan problem lah, memang dah sampai masa lah. Sampai masa dia untuk problem lah. Okay, stay tune. Bagikan lepas saya dah pasang piston ring sebab video dulu. Assalamualaikum. Okay, Alhamdulillah kita punya blok pun dah pasang. Dah setting ngam-ngam, cun-cun je dia duduk itu. Biar dia ada clearance sikit. Sebab takut knocking ke apa kan. Tapi makin bawah Alhamdulillah tegak. So mari, blok dah masuk. Head Alhamdulillah, head tak ada buat apa. Bocor pun tak ada. Semalam kita dah tukarkan dia spring kan. Ni dalam ni spring standard. Kita dah tukarkan dia spring malam. Dan tu head pun tak ada bocor. Cam pun kita tukarkan dia pakai cam Umar. Apa lagi? Tak ada kot. Tinggal lagi kita pasang head. Pasang carburetor. Lepas tu dia nak lupa. Dia nak tukar bearing cone sekali.
Alang-alang tukar bearing kon, dia kata nak turun fork. So okey, sekejap lagi kita buat. Apa lagi? Tak ada. Cover set dia tukar. Sekejap lagi. Dan hantar cover set. Pakai cover set lain. So tak apa. Tunggu sekejap lagi saya pasang head. Okey. Okey, motor ni alhamdulillah dah siap naik drop. Saya terlupa nak buat video. Okey, carburetor semua dah masuk. So sekejap lagi kita akan gantung enjin. Saya gantung pipe, pasang pipe. Lepas tu kita try dengar bunyi dia. InsyaAllah mudah-mudahan motor ni baik kan. Tak ada bunyi macam-macam. Semoga lah, mudah-mudahan lah. Saya pun boleh tahan juga, risau juga kadang-kadang kan. Okey, sekejap Okey, alhamdulillah motor dah siap. Dah siap hidup. Alhamdulillah tak ada bunyi apa-apa. Semua cun-cun. Okey. Motor pun dah hidup. Cuma kita nak setting timing je lah. Untuk timing apa pun. Kita setting, kita nak hidupkan je dia dulu. So motor pun dah hidup, tak ada masalah pun. Head potting je. Kita pakai head potting. Buka dia untuk supaya brake 63 lah. Okey. Selesai tadi kita punya head block kan. So sekarang ni saya dah buka dah dia punya bearing. Bearing kon dia pecah. Patutlah owner selalu kata bergegar kan. Ikat handle pun bergegar lagi, bergoyang lagi. So ni bearing kon belah bawah pecah. So kita tukarkan bearing kon. Sebelum ni bearing kon ni pernah tukar, tapi bukan dengan saya lah. Tak tahu dia tukar kat mana. So pecah lagi. Ni kita tukarkan. So saya pakai brand ni. Untuk bearing kon saya pakai bearing ni. Okey. Motor alhamdulillah so far dah hidup. Timing pun dah ada. Apa semua dah ada. Sekejap lagi kita tukarkan dia punya hitam apa semua. Dia nak turun fork. Kita gilir jap fork dia. Sebab saya tak ada mata tu. Mata lay tu saya tak ada. So saya bawa pergi ke bengkel kawan saya. Saya tinggal kat sana sekejap. So ni dia tukar cover set. Dia pakai cover set yang ni. Ni cover set ni dia pakai. So ni cover set baru dia lah. Warna biru Sebelum ni dia pakai hijau. So kali ni dia tukar cita rasa, dia pakai kali biru. Ni motor dia jadi macam ni lah. Kita tunggu daripada PE Garage call untuk ambil barang. Okay. Alhamdulillah. Motor kita dah siap dah tukar color. Warna biru. Settle alhamdulillah. Cantik. Aduh, throttle dah. Kalau warna beli throttle dah sedap lah. Color dah cantik. Side mirror sekejap kita masukkan. Ni side mirror dia. Dia pakai side mirror standard. Okay, semua dah standard. Bakul dah kacang. Bakul dah kacang. Okey, besok kita dah boleh pulang kepada warna. Cun-cun. Spek 63, head potting, ngam-ngam.
slide sikit. Slide carburetor. Aduh. Jam lah tu. Carburetor. Ni slide pula. Kalau tak senyap je dia. Dah jadi telinga capang balik. Kemas. Wah, nampak macam puati sikit puati. Nampak kekemasan kat sini. Bersinar. Okay, kita ada pemain part time datang. Tolong. Dah siap-siap sekali. Handle pula minta tolong ikat ketat pula. Dia nak ketat sikit handle. So kita ketatkan handle dia. So bila dah ketat, kau tolonglah ya. Tapi ni lah, kucing boleh masuk sini Kucing boleh masuk sini. Kalau boleh nak gendal lagi, tapi owner besar kan. So kalau dia duduk tu nanti takut lagi ke bawah betul. So biar kita tinggi sikit, kita turun 1.5 inci aje. Hasan. Klik jatuh. Allah Akbar. Okay. Motor TikTok. Tu joki gua tu, joki gua. Tu joki gua tu. Semalam dia lepak dengan kita kan. Sampai pukul 1 pagi ngeter. So, dah pandai ngeter malam. Biar pakai gamut minyak rambut lah. Insyam lah. Pakai pomade lah. Aku cakap dengan dia, kau pakai malam-malam minyak rambut nak buat apa? Nak pergi mana? Dia kata biar lah. Habis Inaya ada lawan bola tak? Ada. Menang ke lah? Belum lawan lagi. Tadi kata ada. Belum lawan. Nak lawan lagi? Lancak. Habis minum? Kata nak keluar. Minum lu. Kau ini tak boleh keluar selalu. Sok angin. Semua motor dah siap. Motor hitam tu tukar minyak hitam apa semua. Motor ni besok tukar minyak hitam. Ni kita running dia pakai minyak hitam lama dulu kan. Kita running dia minyak hitam lama. Besok baru kita tukarkan dia pakai minyak hitam baru. Kita pakai minyak hitam pakai GTX sekarang. Memang sini punya bengkel pakai GTX Sini pakai GTX ni motor minyak hitam. GTX.